Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cikgu Basyuna binti Abu Bakar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pelonyor. Baik, tajuk yang akan saya terangkan pada hari ini adalah sudut pada lilitan dan pusat bulatan yang dicangkup oleh suatu lengkuk. 6.1.1 iaitu membuat dan menyentuhsahkan tentang hubungan antara satu, sudut-sudut pada lilitan, yang kedua, sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh lengkuk tertentu, dan seterusnya menggunakan hubungan tersebut untuk menentukan nilai tersebut dalam bulatan. 6.1.2 menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam bulatan. Baik, apakah sudut-sudut pada lilitan bulatan? Itu bulatan merupakan suatu bentuk dua dimensi yang unik. Hal ini kerana bilangan sisi bulatan adalah tidak terhingga. Keistimewaan dan keunikan bentuk bulatan ini membolehkan objek yang berbentuk bulat seperti roda bergerak dengan mudah. Adakah anda pernah melihat roda kenderaan dalam bentuk lain? Tidak kan? Semua kenderaan dalam bentuk roda kenderaan dalam bentuk bulat. Baik, ciri yang pertama, sudut pada suatu lilitan bulatan yang dicangkup oleh lengkuk yang sama adalah sama besar, iaitu sudut PRQ sama dengan sudut PSQ sama dengan sudut PTQ, iaitu lengkuk yang sama lengkuk PQ. Ciri yang kedua, sudut-sudut pada lilitan bulatan dicangkup oleh lengkuk yang sama panjang adalah sama saiz. Jika panjang lengkuk PQ sama dengan panjang lengkuk SU, maka sudut PRQ sama dengan sudut STU, seperti mana gambar rajah. Yang kedua, saiz sudut pada lilitan bulatan dicangkup oleh satu lengkuk adalah berkadar dengan panjang tersebut. Contohnya seperti yang gambar rajah ni lah. Ciri yang ketiga, saiz sudut pada pusat bulatan yang dicangkup oleh suatu lengkuk yang sama adalah 2 kali ganda sudut pada lilitan bulatan. Seperti mana gambar rajah ni. Ciri yang keempat, sudut-sudut pada pusat bulatan dicangkup oleh suatu lengkuk. Saiz sudut adalah sama jika panjang lengkuk sama. Saiz sudut sama jika panjang lengkuk sama. Yang kedua, perubahan saiz sudut adalah berkadaran dengan perubahan lengkuk panjang, seperti mana dalam gambar rajah tersebut. Baik, ciri yang kelima, sudut pada lilitan bulatan dicangkup oleh diameter adalah 90 darjah. Jika PQR adalah semi bulatan, maka sudut PQR adalah 90 darjah, iaitu garis POQ adalah diameter. Maka bila garis diameter, automatik sudut yang pada lilitan bulatan terbentuk 90 darjah. Baik, contoh soalan. Sebuah area dibina dalam bentuk bulatan berpusat O seperti rajah di sebelah. Titik-titik pada lilitan membentuk lengkuk PQ yang sama panjang dengan lengkuk QR. Garis SQ melalui O. Seperti mana gambar rajah yang dilihat. Tentukan nilai sudut QSR dan yang kedua sudut PQS. Okey, sudut QSR seperti mana kita tahu, contoh jawapannya, sudut QSR sama dengan separuh sudut QOR. Jadi sudut QOR tadi adalah 50 darjah, maka separuhnya 1/2 sama daripada 50 darjah akan mendapat 25 darjah. Yang kedua, sudut PSQ sama dengan sudut QSR. Tadi terdapat sudut QSR 25 darjah. Jadi sudut PSQ, di mana sudut PSQ? PSQ sama dengan sudut QSR, itu sama dengan 25 darjah. Jadi sudut PQS tambah 90 tambah 25 sama dengan 180. Jadi kita akan dapat sudut PQS sama dengan 180 darjah tolak 90 darjah tolak 25 darjah. Maka sudut PQS sama dengan 65 darjah. Sekian, terima kasih.